Sudirman Haji Arsyad telah mengeluarkan modal kira-kira RM3 juta untuk memulakan perniagaan ini dan beliau juga mengadakan konsert percuma di tapak Expo Air Keruh Melaka kerana menghargai peminat yang menyokong perniagaannya. Ikuti kupasan selanjutnya. Mendapat julukan Elvis Malaysia dan seniman rakyat, nama Sudirman bin Haji Arsyad tidak perlu diperkenalkan lagi. Selain seorang penyanyi yang popular di era 80 dan awal 90-an, beliau juga berbakat sebagai seorang pelakon, penggubah lagu, penulis, pelukis kartun dan juga merupakan seorang peguam. Sudirman dilahirkan pada 25 Mei 1954 di Temerloh, Pahang. Beliau mula mencipta namanya sebagai penyanyi apabila dia berjaya merebut gelaran Johan Bintang RTM peringkat akhir yang diadakan pada Ogos 1976. Selepas itu, Sudirman tidak menoleh lagi ke belakang dan mencapai banyak kejayaan dalam nyanyian. Beliau juga pernah mewakili negara ke World Abuse Song Contest di Singapura pada tahun 1985. Pada 19 Mac 1989, Sudirman telah dinobatkan sebagai penghibur nombor 1 Asia pada Asian Popular Music Award. Beliau merupakan penyanyi yang pertama dari Malaysia yang pernah memenangi anugerah tersebut. Dengan penampilan imej yang bersih dari kontroversi dan semangat cintakan negara dalam lagu-lagu yang didendangkan, beliau menjadi pujaan setiap lapisan masyarakat. Pada 15 April 1986, Sudirman menempa nama di dalam Malaysian Book of Records setelah mengadakan konsert gergasi percumanya di Jalan Chowkit, Kuala Lumpur. Beliau telah berjaya memikat serta memukau hampir 100,000 warga kota untuk berpusu-pusu membanjiri jalan itu. Lagu yang dinyanyikan oleh beliau ialah Chowkit Road dan diakhiri dengan lagu patriotik sambil memakai bendera Malaysia. Sudirman juga pernah menubuhkan syarikat Sudirman Usaha Dagang Industri (SUDI) yang mengeluarkan minuman tin berkarbonat jenama Sudi. Minuman berkarbonat ini didatangkan dalam 4 perisa iaitu Orange, Cola, Lemonade dan Isotonic. Minuman tin ini mendapat sambutan hangat dari rakyat menyebabkan stok di kedai runcit selalu kehabisan. Selain dari faktor Sudirman, harga minuman ini yang tidak banyak beza dari minuman berkarbonat lain yang ada di pasaran menjadi tarikan. Kejayaannya dalam memasarkan sudi telah mengangkat Sudirman sebagai pemenang Anugerah Pengusaha Muda. Pada 9 Mac 1991, Sudirman telah mengadakan konsert di tapak Expo Air Keruh Melaka. Konsert percuma anjuran Sudi Sendirian Berhad dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Melaka itu bagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang ramai atas sambutan mereka terhadap minuman jenama Sudi. Sudi Shopee kemudian dibuka di Sungai Wang Plaza sebagai perancangan masa depan. Kedai ini menjual beraneka barangan keluaran berkaitan dirinya termasuk cermin mata ikonik yang fleksibel. Syarikatnya juga merancang memasuki pasaran makanan dalam tin seperti sardin, santan kelapa, koktail dan mi segera menggunakan jenama Sudi Rasa. Bagaimanapun, segala perancangan yang diatur tidak dapat direalisasikan apabila pada 17 Julai 1991, Sudirman dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Pusat Perubatan Tawakal Kuala Lumpur selama 4 hari. Beliau telah dilaporkan pengsan setelah terjatuh. Selama 7 bulan beliau terlantar sakit, keluarga rapatnya merahsiakan punca penyakit dan lokasi beliau dirawat. Pada 22 Februari 1992, jam 4 pagi, Sudirman Haji Arsyad telah kembali ke rahmatullah di rumah kakaknya, Datin Roziah binti Haji Arsyad, yang beralamat di Lucky Garden, Bangsa Park, Kuala Lumpur setelah 7 bulan menghidap penyakit radang paru-paru, pneumonia. Jenazah Allahyarham telah dibawa pulang ke Temerloh dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Cengal, Temerloh pada hari yang sama. Bagi menghargai jasa Sudirman, terdapat jalan dalam bandar Temerloh yang dinamakan sebagai Jalan Sudirman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.